Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Afi AZ. Okay, so di video kali ini kita akan bermain game Escape Jurassic World ya guys. So kita akan merentasi kawasan-kawasan yang ada dinosaur guys. So sebelum tu aku nak almost like, subscribe, comment and share dulu guys. Cepat duk. Target 1k lah. 1k subscriber lah guys. So tanpa membuang masa balik segera lagi lama pula video ni, tak kira nak tengok pula kan. So yang paling penting hampa pergi subscribe. Subscriber aku nak sampai 100 dah duk. Apa lah yang lama sangat. Okay, nampak macam Easy lah. Nampak macam Easy lah guys. Nampak macam Easy duk. Nampak macam Easy. Mana tahu di sebalik Easy ni ada sesuatu yang mungkin terjadi. Ya, mana kita tahu. Okay, nice. Okay, setakat lo dua yang awal tu easy lah guys. Oh, ini pun easy je ni kosong ni. Okay, nice. Okay, baik. Nice look. Kenapa makin kecil cok jalannya? Okay, betul. Sini. Okay, nice. Aku macam mana terkena tempat ni. Oh, dia tergorok siapa ni guys. Takkan tergorok dan lesor muka orang guys. Serius lah duk. Ya Allah. Aku nak pergi jok checkpoint jok. Aduh mak. Ya Allah. Yang easy macam ni pun tak lepas kau duk. Serius lah duk. Okay, ni kali. Ni mesti lepas. Okay, nice. Zap. Okay, lambat tu cepat sikit. Okay, nice. Okay, let's go guys. GG ya duk. GG duk. GG duk. Okay, nice. Lepas. Aku tak tahu berapa dia punya checkpoint. Kalau lama sangat aku buat 2 part 1 part 2 lah. Ni cara duk. Okay. Nice. Lama duk guys. Wih, hampir terkena cok. Pintu ni kita boleh kena ke tak? Boleh ke tak boleh guys? Wih, nice. Oh, bayar kita punya gocekan memang menarik lah guys. Okay, nice. Okay, baik. Boy, nice. Okay, setakat ni kita just mati dekat tempat yang berlain tadi. Anjay guys. Itulah dinosaur duk guys. Real loh. Banyak ni tulang dinosaur duk. Ya Allah, terjatuh dong. Sorry. Dah fokus lah duk. Okay, nice. Okay, nice. Dia terhalang dengan benda-benda ni duk. Okay, nombor. Nampak dia macam semut tau. Okay, nice. Okay, baik, easy. Apa guys, easy duk. Okay, nice. Okay, baik. Sekali lalu. Nice. GG ya guys. Baik tu. Okay, setakat lo masih tak beberapa mencabar lah sangat. Dan sebab kita nak kata tak mencabar langsung, aku dah mati juga guys. Oh. So, nice. Okay. Boleh lah nak kata nak suruh budak-budak main kan. Okay, aku ni cuma review lah guys. Review tu. Wih, aku naik balik tu guys. Bapak menipu jok. Ya, aku baru cakap dia menipu, dia dah bagi aku jatuh tu guys. Sumpah lah tu. Okay, baik. Okay, nice. Okay, nice. Okay. Easy tu. Bagi susah sikit kot. What the fuck lu? Benar ni guys. Okay. Lah macam tu je kok. Banyak telur duk guys. Okay, GG guys. Okay, nice. Telur dinosaur ke apa? Anjay, mana-mana main ada gajah ni duk. Okay, let's go. Okay, nice. Tak beberapa mencabar lah guys. Anjay, kita dah ke part yang lebih ekstrim. Kita kena pajak tulang dinosaur guys. Nampak asal ni dinosaur apa guys? T-Rex ko, apa benda saurus ko.
Coba komen. Oh, panjang siang. Woi, hampir terjatuh guys. Hampir duk. Wih, bahaya. Oke, nice. Wah, anjir, ini tulang apa duk guys. Besarnya. Oke, santai. Let's go. Fokus. Kita akan coba untuk habiskan game ni. Jalan je kok. Lah. Easy now. Jalan macam ni je kok. Ya Allah, sumpah jalan macam ni je tu. Dah habis ya tu. Adakah kita dah sampai ke penghujung? Adakah? Bapak serius guys. Aduh ya. Bapak serius. Ada lagi. Lagi ada 9 tahun je dah habis. Okay, nice. Wih, semakin ke dalam hutan tu kita. Oh. Okay, nice. Okay, easy. Ni terlalu easy lah bagi aku. Ni aku tutup mata boleh tu. Game macam ni jangan nak adu mekanik dengan aku lah tu. Terlalu easy untuk orang macam aku. Oh, nice tu. Tengok. Nak kena lompat atas tulang lagi tu. Serius lah. Bagi yang mencabar sikit boleh kot. Owner game tak hati buat game lah guys. Ya Allah, aku baru cakap owner game tak hati buat game. Hai ya Allah. Ngelag terus. Ya Allah. Hai. Respawn guys. Ya Allah, nasib baik kat sini balik. Kalau start balik. Aku baru je cakap owner tak hati buat game dah mati tu. Okay, nice. Okay, easy game bro. Okay, baik. Okay, nice. Okay, baik tu. Okay, sabar. Wih, serius lah guys. Game dia macam ni je tu. Tak mencabar langsung tu guys. Lah, aku ingat kena lompat je tu. Boleh je orang kat pokok-pokok ni. Bapa tak ada seninya guys. Aduh. Nampak kaki dinosaur tu guys. Adakah kita akan jumpa dinosaur kat depan tu? Adakah? Wajay. Bolehnya lah ada kerak-kerak lava di sini ya guys. Woi, real lah guys. Real. Oh. Let's go. Okay, nice. Wih, ni macam ni senang nak menang ni guys. Ataupun dia punya checkpoint banyak lagi guys. Nampak tu guys, jalan straight je tu. Wow. Tak perlu nak lompat-lompat kot. Jalan biasa pun boleh tu guys ni. Memang takkan jatuh tu. Okay, rating kesusahan game ni 5/10 guys. Sebab apa? Banyak dia punya halangan yang kita just jalan lah. Tak payah ada mekanik coy. Ini kita ikut tapak kaki ni tu. Aduh, kalau kita akan dikejar oleh dinosaur guys. Oh, tak kita sama-sama lihat guys. Okay, sebentar. Wih. Mula ambon ni tu. Baik. Tapak kaki tu dah hilang guys. Okay, ni dekat mana pula ni? Dekat gunung berapi tu guys. Okay, nice. Tengok kan aku dah kata easy je, senang jalan tu. Tak perlu nak mekanik tu. Jalan, just jalan. Semata-mata jalan je. Jalan lagi. Tak boleh lagi kita jalan je lah, kita follow the flow guys. Takkan tiba-tiba aku nak tukar game pula. Aku dah start video daripada awal, takkan aku nak tukar game pula kot. Kalau kita habis guys. Tengok kena banyak tangguh. Tak heru, serius lah guys. Aduh. Guys, aku dah kata jangan. Adakah kita dah menang? Ya, tak jumpa satu dinosaur pun. Anjir. Adakah gunung api nak meletup guys? Ya Allah. Terkejut lah men. Terkejut tu.
Okay, nice. Okay, ni kena mekanik sikit lah. Okay, tapi masih easy bagi aku. Masih easy. Nice tu. Game macam ni pun suruh aku pening. Aduh, buat lagi susah sikit tu. Memang nak terjemah bawah kau. Mana aku tahu cok ada benda tu dekat bawah tu. Ya Allah. Okay, nice. Okay, baik tu. Guys, kita kena jalan ikut rail dia guys. Tak perlu nak mekanik coy. Tapi aku pelik. Macam mana boleh tempat macam ni dekat dalam game ni. So siapa yang pernah main, hampa cuba bagi tak ending dia macam tu. Dekat orang komen tu hampa bagi tak ending dia. Adakah kita akan jumpa dinosaur atau kita boleh naik dinosaur? Kan? Ya guys. Let's go. Okay, nice. Nampak guys, easy tu. Okay, nice. Betul nak minum ni. Bapuk dia lah easy je game ni. Sumpah tu. Adakah kita akan menang? Adakah guys? Okay, adakah kita akan cuba untuk memenangi game ni? Kenapa selalu tu jalan tu? Macam aku main nampak dekat tadi dia tulis Obey tu dia dah menang game ni dengan 49 poin. Setiap kali kita pijak checkpoint kita akan dapat 1 poin. So sekarang ni aku dah ada 36 poin. Jadinya ada beberapa checkpoint nampak guys. Just jalan. Tak perlu mekanik cuy. Easy no game ni. Aduh ya. Zap. Apa ni guys? Wah, anjay besar cuy tapak kaki dia. Woi, jari dia je dah besar gini aku tu. Okay, ni mekanik. Okay, let's go. Nice. Okay, GG. Nice. GG guys, GG gaming ya guys. Let's go tu. Okay, baik. Oh, nice. Easy. Kaki dah makin besar tu. Tadi awal tadi kecil je guys. Ni besar siap. Tapi satu harap dinosaur pun aku tak rambut lagi setakat ni ya. Kan? Aduh. Mana dinosaur tu? Adakah kita akan dikejar dinosaur? Tak ada. Ni orang kata apa? Kandang dinosaur guys. Besar guys. Tapi dinosaur je tak ada tu. Okay, ni tak cuba api. Let's go guys, lagi 9 checkpoint. Okay, nice. Tu naik pula 50. Oh, maksudnya dia yang paling depan lah. Sekarang ni yang pun relax asyik potong lah. Ampun relax je tu. Ni mesti ada. Dah agak tu. Kisah. Aku ada tengok satu trik tu tu. Macam mana tengok. Ya Allah, aku terlupa tu. Ya Allah guys. Lepas tu yang mana? Cuk jalan kau semua aku jalan. Ya. Ya Allah. Tak, aku tengok dia macam ada trik dia. Masa. Tapi aku nampak tapak kaki dia dah kecil balik tu guys. Oh. Wih, ada aku. Wih, rasa buat itu. Wih, kalau jatuh tu membokeh tu. Dah besar balik pula tapak kaki ni, ya Allah. Aduh, buat. Wih, tak lama lagi kalau nak menang tu. Dah kenapa dapat belon pula ni? Belon ni untuk apa tu guys? Oh, lompat ni tinggi guys. Maksudnya bila lompat tu okey nice. Macam. Hasil nak keluar besok boleh lepas ni. Easy. Okay, nice. Aku siap skip lagi jok.
Okay, nice. Okay, ni mesti tak agak ni kan. Tak apa, santai dulu. Up. Tak boleh mekanik lagi cuy. Aduh. Ini ya guys ini. Okay, ni mungkin lah mencabar sikit lah. Mungkin. Tapi apa guys, tak cukup mencabar so bagi aku. Masih easy ya kan, masih easy. Ya Allah, dah laju guys. Aku baru je cakap easy tadi tu. Santai men. Jom. Okay, adakah kita boleh lompat sikit tu Nice. Nah. Fashion. Macam dia bagi benda tu. Okay, let's go. Bila nak habis ni guys, mabuk panjang tu OB tu. Serius lah, video ni akan jadi sangat panjang tu guys. Tu tak syuk. Dengan mati kau lagi. Aduh. Yaduy. Okay guys. Weh, tu kalau aku jatuh hujung tu. Anjir. Duk jalan slow gila tu. Rumpah lah guys. Weh. Masalahnya checkpoint ni berapa lama tu. Dah 16 minit tu guys video ni. Oh. Sampai habis guys. Nak sebab borang aku main sampai habis. Tak ada orang tengok tu. Oh. So satu dia dah membuang masa aku. Dan lagi satu dah membuang storage aku untuk ngedit video tu guys. Tapi tak ada edit mana. Aku nak tambah lagu. Macam-macam benda lah nak tambah. Tapi tak ada lah edit sangat pun. Oh, mereka orang macam tu lah. Okay, so aku rasa ni aku kena guna belo ni. Ya Allah. Oh lupa. Sekarang ni aku yang paling jauh guys. Kau nampak dekat atas yang lebih aku tu. Ya Allah, kenapa aku pijak cok benda ni. Ya Allah. Ya. Stress. Okay. Nice. Ni apa benda guys? Batang kayu. Kenapa aku tengok macam Tofilu tu? Betul Tofilu. Benda makan macam sneakers tu. Ya Allah, easy je lah game ni tu. Tapi dia panjang sangat tu video. Lama lagi ya guys. Ya Allah, lama lagi tu. Berapa banyak tu checkpoint ni ya tu. Ya Allah. Aduh, tak pulang kita cuba lah habiskan tu. Boleh lah, itu boleh lah. Let's go. Okay guys. Dok, tak payah lompat aku salah dah. Jalan tu. Wih, hampir jatuh. Wih, serius lah tu. Dia punya hobi macam ni je guys. Tak jumpa dinosaur pun tu. Aduh, aku nak jumpa dinosaur cuy. Aduh, moh. Ya santai guys, santai. Hampa nak tengok sekali hampa tak tengok pun. Punya suka hampa lah guys. Aku dah tak tahu dah duk. Aku dah tak tahu. Ya Allah, dah disconnect pula guys. So apa petanda dia guys? Petanda dia nak sok nice dok. Kita akan memang dok lah guys. Aku nak start balik dok guys. So aku rasa video kita sampai situ je aku. Aku dah menenjoy gila lah. Lepas tu dah ya Allah. So guys, tak apa guys, mungkin tak nak rezeki, kita nak habis game ni. So sampai situ saja video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share guys. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.